Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nasu wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidadun لا يعصون الله ما أمركم ويفعلون ما يؤمرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa. Taatilah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Tumpukan sepenuh perhatian kepada khutbah ini dan janganlah sibuk dengan perkara yang lara seperti bermain telefon bimbit. Semoga kita semua sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk tentang ayah wira tanpa mahkota. Sebelum meneruskan khutbah ini, saya ingin menyeru sidang jemaah sekalian untuk terus memanjatkan doa pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar melindungi, menyelamatkan dan memberi kemenangan kepada penduduk Palestin dalam mempertahankan tanah air mereka. Sesungguhnya doa dari kita semua adalah senjata yang paling ampuh boleh kita salurkan kepada mereka, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala jualah tempat yang selayaknya kita memohon pertolongan. Sidang jemaah yang dimuliakan, peranan seorang bapa amat besar dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Tidak hairanlah Islam menegaskan kepentingan menjaga diri dan keluarga daripada sesaan neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahannya manusia dan batu berhala. Ayat ini bukan sekadar nasihat, ia adalah perintah kepada para bapa agar menjadi perisai kepada keluarga mereka. Seorang bapa bukan sahaja wajib menyediakan keperluan zahir seperti makan dan tempat tinggal, malah lebih penting daripada itu ialah mendidik jiwa dan membimbing rohani keluarganya agar hidup dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi ketua keluarga bukan tugas yang ringan. Seorang bapa adalah pejuang, tidak pernah mengeluh. Dia membanting tulang, memeras keringat siang dan malam demi sesuap rezeki yang halal. Selain membesar dalam kehangatan pelukan ibu, anak-anak juga memerlukan pelukan ketegasan dan kepemimpinan seorang ayah yang nanti akan membentuk prinsip, menanam perasaan kasih sayang dan ketahanan diri anak-anak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kaum lelaki terutamanya, mereka bergelar bapa, ialah mereka yang menjadi perwira dan pejuang kepada sebuah keluarga. Mereka memimpin dengan iman, menanam akhlak dan mengukuhkan ekonomi keluarga. Keluarga yang bahagia bukan terhasil dari harta semata-mata, tetapi dari nilai dan didikan yang berakar dari kepemimpinan seorang bapa. Lihatlah realiti hari ini. Ramai bapa yang harus bangun seawal pagi, pulang pula yang paling lewat. Mereka memendam letih, menyembunyikan resah. Mereka mungkin tidak menangis di depan anak-anak, tetapi hatinya yang paling resah apabila tidak berupaya mencukupkan keperluan keluarganya. Bahkan ada juga para bapa yang mengikat perut demi mendahulukan keperluan keluarga berbanding keperluan diri sendiri. Para bapa sanggup bersusah demi melihat anak-anak mereka berguna di dunia dan juga di akhirat. Sidang jemaah yang dikasihi Allah sekalian,
Seorang bapa memiliki tanggungjawab yang cukup berat. Bukan hanya untuk mencari nafkah buat keluarga, bahkan perlu berperanan sebagai bapa yang qawwam kepada keluarga. Peranan ini antaranya memimpin dengan contoh yang baik, termasuk dalam ibadah dan akhlak. Kepemimpinan seorang bapa bukan hanya pada kata-kata, tetapi lebih besar kesannya apabila ditunjukkan melalui perbuatan. Anak-anak melihat, meniru, belajar daripada sikap ayah mereka. Jika seorang bapa menjaga solatnya, maka lidahnya jujur dalam pekerjaan dan lembut dalam tutur kata, maka itulah cerminan yang akan membentuk anak-anaknya. Keluarga dipimpin dengan menunjukkan teladan. Rasulullah SAW sendiri, meskipun sebagai pemimpin yang agung, tetap menolong isterinya di rumah, bergaul dengan anak-anaknya dan menyantuni keluarga dengan penuh kasih sayang. Itulah pemimpin sebenar dalam erti qawwam. Seterusnya, bapa juga perlu menjadi pembimbing, iaitu